Peserta tuan rumah iaitu Surin Tonta Tikumpon bagi kategori vault akan bersiap sedia untuk melakukan loncatan di vault ini. Oh, mantap, baik sekali. Pusingan badan di udara kemas dapat dihasilkan beliau. Satu landing yang dikira baik sekali dari ahli gimnas Thailand. Perhatikan pandangan sisi, loncatan yang begitu baik dan disusuli dengan landing yang juga kemas. Gimnastik artistik yang menjadi tumpuan kita pada hari ini. 8 kategori kesemuanya yang dipertandingkan. Ini adalah salah satu darinya vault. Thailand juga dikira baik. Landing yang memangnya baik. Bukan mudah untuk melakukan landing yang kemas, tapi dapat dihasilkan oleh gimnas dari Thailand ini.